Jap. Ni kalau mak aku yang call ni macam mana? Pergi mampus mak kau! Kurang ajar kau ni kata. Mak aku belum meninggal lagi. Kau nak kucili mulut kau? Halo, nama saya Zahir Omar. Saya pengarah filem Mikael Pemburu Dua Alam. Filem ini berkonsep keluarga. Cerita ini adalah dia bergaduh dengan adik dia suatu hari. Dan setelah bertengkar, adik dia hilang. Dan selama itu dia tak jumpa adik dia lagi. Walaupun dia sebagai polis yang tetap menjalankan tugas dia untuk menangkap makhluk-makhluk gaib dan membuat macam-macam hal, dia tetap mencari adik dia. Dan dia gagal sampai sekarang. Dan cerita ini bermula setelah dia nampak adik dia di satu kampung. Ketegasan dalam Mikael ini, dia adalah seorang yang berprinsip lah. Macam bila dia ada mission, dia nak mencari adik dia tak give up. Itu yang saya nampak lah dalam karakter ni. Filem ni mempunyai referensi tahun 90-an lah. Filem dulu tu banyak genre ditaruh dalam satu filem tau. Yang itu kita cuba buat untuk filem Mikael ni. Yang you boleh takut, you nampak action, you rasa best nampak action, lepas tu you boleh gelak juga dan ada sedih sikit lah. Dan satu lagi aspek yang baru, filmi disetkan dalam dunia alam gaib. Exciting lah untuk kita yang menciptakan. Walaupun dia cerita horror, it's a new perspective on macam mana kita orang tengok hantu dan jin. Saya tak pernah nampak ada filem seram macam ni. Ada elemen komedi, ada elemen drama, ada elemen action dan design semua jin, anak. Karakter Mikael ni terinspirasi dari seorang rocker 90-an yang sangat famous lah. Nama pertama yang datang di kepala kita tu Remy Sak. Dia hero, orang dia pun gagah, dia kuat, orang dia pun bekerja kuat. Dia nampak keras tapi hati dia pun lembut. Sama macam Mikael ni. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Remy Sak. Saya melakonkan watak sebagai Mikael dalam filem Mikael. Saya ni dah agak lama juga tidak melibatkan diri dalam dunia lakonan. Selain daripada itu, masa saya baca skrip tu pun saya dah nampak, ni aku. Saya tahu macam mana nak scan jin, saya scan makhluk-makhluk halus. Lepas tu kadang-kadang adalah satu ketika dulu saya pergi mencari benda ni. Cumanya, yang paling difficult tu bila buat berlawan lah. Bila kita kena bekerja dengan ramai pihak. Stuntman, camera work, timing. Sebab masa training, saya tak dapat banyak hari pun untuk training tau. Saya ada banyak fight dalam cerita ni. So, saya tak boleh ingat apa. Saya dah lupa dah ni final fight. So, itu adalah scene yang paling cabar, paling susah pada saya. Fight tu panjang. Tapi saya kena selesaikan dalam masa 3.5 jam aja. Crazy guys. Filem ni memang mempunyai scene-scene action yang padu. Kita minta bantuan di action design, koreografi tim kita dari Indonesia dan kita sebagai tim membentuk cara pergaduhan Remy akan membagikan sesuatu action sequence yang besar dan padu dan juga entertaining. Hai, nama saya Airin Airin dan saya membawa watak sebagai Khadijah dan Adna dalam filem Mikael. I punya role adalah Khadijah dan Adna, so like the transition between two personalities in one body. Pada baca skrip tu, I cakap kat dia, it's not like, you know, hantu-hantu. It's like more demon punya kind. Apabila I kena mainkan Adna, itu emotionally challenging lah, because like I kena trigger all the traumas and like make myself feel so hurt. I learned a lot from Zahir in terms of, you know, nak keluarkan karakter tu. Mikael! Nama saya Lisha Amin dan saya memainkan watak Aisyah dalam cerita Mikael. So, watak Aisyah ni seorang yang sangat-sangat cool and like cold and dia pandai gaduh. Sebagai seorang yang tak tahu martial arts atau stunt choreography, memang Alicia ambil banyak masa nak ready sort of myself and like my body, getting all of the right movements. My favorite scene would probably be the fight scene antara Mikael dengan Aisyah. Sebab fight scene yang pertama, Mikael gaduh dengan benda yang bukan hantu. Hello everyone, nama saya Nur Iman. Saya memegang watak Winston. Talking about my character, saya rasa amazed. Dia macam sedikit Nori dan dia pelik. Nori ni memang bawa unsur-unsur kelakar. Awak tengok dia pun dah memang gelap.
saya kena buat stunt ada lagi macam rasa riaknya Nori ni. Betul ke ni? Tak adalah scene-scene yang macam benda pelik-pelik, pegang ini, pegang itu, angin kuat, dia rasa macam aku ni dah boleh buat Mission Impossible ke kan? Tapi dia macam satu experience yang luar biasa lah. Kalau nak cakap challenging, saya nak buat je semua because I never experienced this. Nama saya Fabian, saya pegang watak sebagai Sarjan Kok dalam Mikael. So Sarjan Kok dia adalah ketua polis dalam Kuala Gebang, tapi dia jenis yang channel dia macam always tak ngam. Dia seorang yang always ask the wrong question and always say the wrong thing at the wrong time. Fabian Lu ni memang kelakar dan kadang-kadang dia blur sikit lah. So memang cocok dengan Sarjan Kok ni sebab kita tulis untuk Fabian Lu. Been training this for the past 8 years. Every day I wake up, buka mata je, start training. Saya buat ni lah, one day 1,000 times lah. Dia punya comedy timing tu dia bukan buat kelakar je, sebab dalam situasi seram dia akan buat benda-benda yang tak masuk akal. Ya, kadang-kadang dia jadi annoying sikit lah. Hello, nama saya ni Jun Tan. Saya ni penulis dan producer untuk filem Mikael. Cabaran yang paling hebat nak cuba nak gabungkan semua aspek-aspek yang berlainan dalam satu cerita. Sebab nak fikir benda yang baru untuk makeup, kostum, lighting, apakah peraturan dalam dunia ini. Dunia jin ni ada konsep nature dan kita infuse nature yang akang-akang ni. Lepas tu kita datang balik dengan Jambu production designer kita. Dia tambah, dia expand lagi idea dia. Kita bawa dia macam campur Angkor Wat punya konsep. Jambu buat set dia dengan lebih ekstensif. Daripada akar tu kita mengembangkan dia lah. So dia ada buat Jambu pula suggest kita buat batu-batu hidup kat dalam sini dengan the walls and all that lah. So nampak macam Lost City lah. Inspirasi because kita baca skrip. So kita kena visualize that discussion with Zahir. So they agree based on that design lah. Dia punya idea memang crack lah Jambu ni. Memang production design terbaik lah kat sini kan. Dan kita syukur kita buat belanja shot white-white lah sebab tak rugi lah dapat set Jambu. Dalam filem Mikael Part 1 ni, kita membentuk dari segi makeup tu pun kita membentuk dari manusia dan membuat ke mata mereka tu membagi bagai ekspresi yang menakutkan. Kita dengan duduk dengan Kak Ella, dengan Jambu, kita brainstorm, kita cuba mendapatkan look yang menghiburkan kita lah di dalam filem ni. I think this is the first Ghostbuster dalam Malaysia yang berkait dengan kita punya hantu. Daripada segi jalan ceritanya yang lain daripada lain, tulisan dan juga kreativiti yang wujud dalam naskah Mikael ini. Very first time kita experience a story like this lah in Malaysia context. Semua orang kat Malaysia patut tengok cerita Mikael sebab cerita ni fun, cerita ni lain. Walaupun cerita horror, it is very very interesting. Dia memang seram tapi dia best. Mikael Pemburu Dua Alam ni ada action, ada komedi, ada drama, ada horror, macam-macam lah. Kalau awak pergi, saya janji insyaAllah awak akan terhibur. Tapi filem ini diperbuat untuk tengok di layar lebar. Start turun pergi Pawagam, tengok kat big screen, baru best. It's a wrap for Mikael!